Betulkah makruh lelaki-lelaki tak pakai tutup kepala kalau keluar rumah? Betul? Ini pendapat sebahagian ulama. Ada 3 pendapat. Satu pendapat mengatakan harus. Satu pendapat mengatakan haram. Ada kok haram. Nah, dan satu pendapat mengatakan makruh. Ini pandangan-pandangan ulama. Pendapat yang ramai ialah makruh saja. Apa makna makruh? Tak comel, tapi tak berdosa. Faham lagi? Tak lapar berdosa, tak masuk neraka. Nah, kena faham baik. Nah, itu pernah. Jadi kalau ada ustaz tak mengajar makruh bahawa lelaki tu pergi rumah tak kapiah, tak ke sokok, faham? Pokoknya betul dah dia mengajar tu. Setuju tak setuju, kita gini. Kita setuju tak setuju, kita ilmu ni kita kena jujur. Faham? Walau ustaz mana pun khabar benda betul, betul lah. Nah. Dan ada sebahagian ulama-ulama yang katakan kalau kita berkeliaran di hadapan rumah, masih belumlah masa tahap dilarang. Kalau siapa pergi bandar pergi apa, dilarang syarak. Apa gitu no, waraknya. Tak.